மச்சான் நீ என்னோட மச்சான், நீ இல்லாம நானும் யாருடா மச்சான், லேப்பா பண்ண ஒரு பாட்டு சொல்லுடா, நட்புக்காக செஞ்ச பாட்டு கேளுடா. Nama saya Muhammad Zubir Muhammad Ali. Sebelum ni saya pernah buat banyak lagu, lagu Tamil lah, since 2018. So lagu macam-macam tu saya buat tahun lepas, 2023. Saya buat dalam bulan 7 tak silap. And then saya release on December lah. And then lagu tu dah viral di kalangan orang India. So orang India dah viral dah dalam 1 bulan dapat 1.5 juta macam tu. And then satu hari tu saya post dekat TikTok lah, video saya perform dekat satu tempat, lagu Enoda Macam. Saya post, tiba-tiba video tu viral di kalangan orang Melayu. Saya berasa bangga apabila Juventus, iaitu kelab bola sepak yang terkenal dari Itali, mengambil lagu saya bertajuk Enoda Macam untuk dimainkan di TikTok rasmi mereka, kata Muhammad Zubir Muhammad Ali atau lebih dikenali sebagai Zubir Khan. Kebanyakan orang cakap yang tu server Malaysia. Saya tak pernah ambil pun, tak kisah pun benda tu server Malaysia ataupun server luar negara. Tapi janji lagu saya masuk Juventus. Benda tu benda yang tak imagine. Saya pun tak tahu. Saya ingatkan saja tengok orang tag saya. Ni Juventus ni. Terkejut lah sebab tak pernah lagi lagu Tamil yang orang Juventus, even though server Malaysia guna. So saya rasa bangga lah dia orang guna lagu saya yang Enoda Macam. Anak kelahiran Selangor itu berkata, beliau mula menyanyi lagu Tamil sejak tahun 2018 dan tidak sangka lagu Enoda Macam bukan sahaja diterima oleh masyarakat majmuk di Malaysia, malah turut mendapat sambutan baik di peringkat antarabangsa. Before this, saya di kalangan orang Indian saja, so dapat support daripada orang sebab dia orang yang support saya dari dulu sampai sekarang. And then masuk di industri orang Melayu ni because of Enoda Macam. It's a bless lah. Satu benda rezeki saya cakap. Yang benda Tuhan nak tunjuk kat saya. Dia tunjuk rezeki. So sebelum ni saya ingatkan saya tak akan dapat masuk industri Melayu. And then saya tak pernah terfikir pun lah yang saya akan dapat macam ni, rezeki macam ni. So ni salah satu benda yang tak expect. So saya tak tahu nak explain. Tapi I'm really happy for that. Saya bagi tahu ni lah. Saya akan collab dengan penyanyi India kat luar negara. Ada single banyak lah saya akan keluarkan. Dia bukan lagu Tamil saja, dia ada lagu Melayu, ada lagu Tamil. Zubir Khan yang berusia 24 tahun berkongsikan pengalaman beliau memasuki industri ini kerana pada awalnya beliau tidak mendapat pekerjaan akibat memiliki tubuh badan yang tidak sempurna dan juga menjadi buah mulut orang ramai. Ketika diminta ulas punca beliau kehilangan sebelah tangannya, Zubir berkata, semasa berusia 4 tahun akibat termasuk tangan ke dalam mesin kek di kilang roti milik keluarganya. Tangannya putus dan dia dikejar ke hospital untuk rawatan lanjut. Difahamkan pada ketika itu walaupun doktor cuba sedaya mungkin untuk membedah semula tangan yang putus itu, namun akibat komplikasi penyanyi tempatan itu hilang tangan sebelahnya buat selama-lamanya. Penyanyi itu turut ujar beliau akan sentiasa ingat budi rakan-rakannya yang susah senang bersama sehingga beliau berjaya memikat hati orang ramai dengan lagu yang menyatukan perpaduan dalam negara ini. Zubir yang hanya berpendidikan sampai sijil pelajaran Malaysia menasihati generasi muda untuk sentiasa bekerja keras melakukan apa yang disukai dan digemari kerana pada satu hari nanti pasti seseorang itu dapat berjaya dalam hidup kerana melakukan sesuatu yang disukai dengan semangat.